Kau buat apa kat tandas? Lama. Aku nak solat lah. Ya, ni kalau selepaskan kelas lambat ni, tak sempat aku nak solat tau. Aduh, asal tak ajak aku sekali? Takkan aku nak ajak kau pergi tandas sekali. Ya kau ni. Wah, tu kenapa? Yang tak kena ni. Suruh tengah baiki lah. Kau solat mana tadi? Aku pun tak solat lagi. Tadi tu, aku nak bagi tahu kau. Tak menyempat, kau dah keluar. Lepas tu, macam mana ni? Macam biasalah. Lepas habis kelas ni, cepat-cepat pergi kat surau sebelah. Aduh, dah lah jauh. Baik semua, nama-nama yang saya sebut sila kekal di dalam kelas. Muiz, Lokman, Abu, Ali. Yang lain-lain boleh bersurai. Okey, kamu empat ada banyak buat silap dalam laporan yang kamu bagi ni. Kamu ambil laporan kamu betulkan. Kamu belum siap, kamu jangan keluar. Ambil. Kau dah solat belum? Belum ni. Kelang kabut nanti. Okey, baik. Setakat ni semua faham? Okey, kelas. Semua boleh lihat sebentar. Boleh pergi solat. Itu surau bawah. Saya sudah maklum sama pengurusan. Itu surau boleh guna.